Dan bila kita sebut bab sedekah ni pula, Allah SWT sebut, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum. Wahai orang yang beriman, kamu kalau kamu nak infak, kamu infaklah dengan harta yang paling baik. Bukan paling banyak. Hari ni orang kata paling banyak lah bagus. Paling baik. Maksudnya, contohlah, kalau kita ada RM5, satu keping RM1 dalam beg duit kita. Biasanya untuk sedekah ni kita akan pilih apa dia? RM1 yang keping paling buruk sekali yang kita keluar. Betul. Dan kita nak pulangan baik daripada Allah SWT. Tapi kita keluar paling buruk. Why not daripada 1, 2, 3, 4, 5 tadi, kita ambil lah RM1 yang paling cantik sekali untuk sedekah. Okey. Sebab apa? Dalam Al-Quran Allah SWT sebut, وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ. Apa yang kamu infak tadi dari harta kamu, semua akan kembali pada kamu juga. Manfaatnya. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ. Apa yang kamu sedekah, apa yang kamu infakkan tu, kamu akan dibalaskan ganjaran, kamu akan dapat ganjaran tu.